channel Awal Simple. Kita dah lama tak buat video. Hari ni kita ada kelaping yang masa sepenuh cuti Waisak Day. Selamat menyambut hari Waisak kepada yang beragama Waisak lah, agama Hindu kan. Pada hari ni kita ada nak tunjuk kita punya pokok naga yang kita tanam belakang rumah dah mengeluarkan hasil lah sebiji. Ini buah pertama. Adalah sebiji. Mai jom. Assalamualaikum, jumpa kita dari channel Awal Simple. Hari ni kita nak tunjuk kita punya pokok naga kita tanam dah hampir 2 tahun lebih. Dia dah ada mengeluarkan buah lah. Buah sulung ada sebiji. Yang ni kita hanya tanam dalam pasu, ibarat macam pasu lah, dalam bekas tocak. Ni kita punya anak boluh. Ada roti ekor. Yang ni cantik ni. Ada 2-3 ekor. Yang ni kita punya buah naga ada dalam buku. Kejap lagi kita akan petik. Orang Indon cakap akan panen. Pokok dia walaupun kita tanam dalam pasu, tapi dia naik subur elok. Tengok cantik. Ni ada pokok peria sekali kita letak sekali. Kita letak biji dia naik. Ni kita punya buah naga. Ada sebiji, tak adalah besar sangat, tapi adalah sebiji buah sulung. Ni kita balut tau. Ni kita punya buah naga lah. Kita punya buah naga, buah tak adalah besar sangat. Tapi boleh lah. Ni buah pertama lah, buah sulung. Ada sebiji. Kita tanam pokok naga kita ni hampir 2 tahun lebih. Kita hanya tanam belakang rumah, dah lepas pasu je pun. Tapi alhamdulillah dia dah keluar hasil. Ni anak buluh kita ni nak makan. Baru je makan. Tengok dia nak makan. Masuk. Okey, selamat menonton dari saya Awal Simple. Tutorial petik buah naga yang kita tanam. Okey, buah fresh. Okey, assalamualaikum. Sekarang kita tengah tengok dia punya isi besar mana. Macam mana dia punya isi, sebab buah pun ni. Walaupun dia kecil tapi isi tetap ada lah. Kita tak tahu je. Okey, boleh lah ni. Buat rasa-rasa. Buah daripada hasil tangan kita sendiri.